Assalamualaikum dah, hai semua. Nama saya Aisyah Saleh, murid pelajar tahun 2M dari SK nombor 3. Hari ini saya sangat teruja nak kongsikan tentang buku pertama saya yang saya tulis sendiri. Ini adalah video resensi buku saya untuk perbandingan video resensi buku tahap 1. Sinopsis. Kaisha suka melukis, tapi lukisannya tak menjadi. Hidupnya berubah bila dia jumpa seekor kucing ajaib, Chico, yang beri dia pensel pelangi ajaib bila pergi budak nakal sekolah curi pensel tu. Dia lukis benda pelik dan sekolah jadi huru hara. Kenapa saya tulis buku ini? Tulis buku ini sebab program AIM9. Dan dari situ saya dapat idea nak tulis cerita sendiri. Watak dalam buku ini saya ambil inspirasi daripada kawan-kawan saya di kelas 2M. Apa yang menarik tentang buku ini? Mudah difahami, sesuai untuk kanak-kanak. Ilustrasi yang berwarna-warni dan menyeronokkan. Ada nilai murni seperti berani, persahabatan dan tanggungjawab. And best, buku ni boleh beri semangat kepada murid lain supaya berani tulis buku sendiri juga. Nama buku Kaisha dengan Pensel Ajaib ditulis oleh saya sendiri, Aisyah Saleh, tahun 2005. Jumlah buku surat 16, platform Store Jumper. Tentang harga, kalau nak cerita buku ni dalam versi hardcover, harganya boleh jadi lebih RM200 sebab dicetak dan dihantar dari luar negara. Sebab tu, saya harap satu hari nanti buku saya boleh diterbitkan di Malaysia supaya lebih ramai kawan-kawan boleh baca buku hasil karya kita sendiri. Setakat ini, saya dah tulis 6 buah buku. Pertama, Kaisha dan Prisma Pensel Ajaib, Pergembaraan Kaset. Ikuti kaset di dunia ayam. Yang ketiga, Jejak Dia, Pencarian Buku ke-1000. Yang keempat, Mika, Farid dan Elsa dengan Musim Pintar. Kelima, Arash, Mizan dan Sarah di Dunia Kertas. Yang terbaru, Misteri Bayang Hilang, Aisyah. Semua buku saya inilah hai daripada perkara penting, program Nilam dan kawan-kawan saya di kelas 2M. Saya tulis cerita berdasarkan pengalaman sebenar di sekolah dan watak-watak diambil dari kawan-kawan saya yang hebat. Dan tutup. Sekian sahaja daripada saya, Aisyah Saleh. Terima kasih kerana sudi tengok dan dengar resensi buku saya. Saya harap kawan-kawan semua pun akan terus membaca dan menulis. Jangan lupa, setiap orang ada cerita yang boleh dikongsi. Jangan cerita dengan buku kita sendiri. Bye. Assalamualaikum.